Salam, tolong kirakan gaji bersih RM3,000. Baru kahwin, belum ada anak. Wife pula ada Ativa. Patut saya beli kereta ke motor? Wife tu dah ada kereta, buat apa beli kereta lagi? Okey. Jom kita discuss. Yang lelaki tadi gaji bersih RM3,000. Kita breakdown kepada komitmen yang asas dulu. Rumah sewa RM1,100. Makan dan juga minum sebulan paling rendah pun RM600 lah. Untuk bil api, bil air kita bajetkan RM150. Untuk belanja, bagi nafkah sedikit kat isteri, minimum kita bagilah RM300. Untuk simpanan, juga emergency fund, preparekan RM300. Lain-lain macam duit kepada family, sedekah, medicine, kita preparekan RM150. Tadi gaji bersih RM3,000. Pas tolak komitmen asas ni, maka ada baki RM800 hingga RM900. Situasi dia, abang ni nak beli kereta. Katalah kereta yang biasa-biasa kan, sebulan RM400-400.5. Minyak dengan tol paling busuk pun RM200.5. Servis dan juga maintenance kita tepikan RM100 sebulan. Insurans dengan road tax pun RM100 juga. Jadi dekat sini bulanan untuk kereta spending saja RM900 ke RM950. Memang tak lepas kalau nak beli kereta. Situasi kedua, kalau nak beli motor pula, kita bajetlah motor Y15 untuk lelaki kan. Anggaran bayaran bulanan lebih kurang 200 ke 250. Kalau commute hari-hari pergi kerja naik motor, bajetlah minyak tu RM100. Servis dan maintenance kita ketepikan RM50. Untuk road tax dan insurans kita ketepikan dalam RM20 kot. Jumlah bulanan untuk komitmen kalau beli motor RM370. So bang, kita dah nampak kat sini dengan gaji bersih RM3,000, lepas tolak semua komitmen asas tu, saya nampak kat sini pakai motor je lah. Sebab nanti bila dah ada anak, komitmen tu makin tinggi. Solution dia memang kena naikkan income. Mungkin boleh buat affiliate atau belajar skill baru. Tunjukkan dekat bos tu yang kita ni ada satu skill yang boleh menaikkan kita punya gaji. Soft skill. Harap dapat membantu.